membahas channel TV PSS. Saya juga pengawas PSS SK Bacang. Saya ingin memberitahu kawan-kawan, saya menggunakan aplikasi CapCut untuk edit video. Okey, hari ini saya akan tunjuk cara-cara nak edit video program yang kita nak. First kali kita kena tekan new project. Lepas tu kita kena tekan video yang berkenaan dengan program tersebut. Contohnya macam ni. Kita tekan ni, tekan ni, dan kita tekan add saja. Setelah itu dia akan letakkan tajuk dahulu. Kita kena tekan text, add text. Lepas tu tulislah nama program tersebut. Contohnya macam ni. Setelah itu saya kena letakkan animation dekat teks tu. Contohnya macam ni. Lepas tu kecilkan sikit supaya nampak lebih menarik. Setelah itu kita pendekkan video yang supaya nampak lebih sesuai. Lepas tu kita kena letakkan transition supaya nampak lebih menarik. Contohnya macam ni, ataupun macam ni. Dan kita letak kita pendekkan video macam tadi lah. Dan pendekkan lagi. Tambahkan transition. Yang last sekali kita kena ada lagu. Tekan sound. Lepas tu carilah lagu yang kita nak tu. Macam ni. Tarik dia. Sampai tu. Lepas tu samakan dengan video atas. Okey. Okey, terima kasih.